trending dan terkini di Dagang News. Pelabur asing terus menjual equity di Bursa Malaysia masuk minggu kelima berturut-turut. Menurut MBSB Research, aliran keluar bersih minggu lalu mencecah 85.4 juta ringgit. 3 daripada 5 hari dagangan menyaksikan jualan bersih oleh pelabur asing. Isnin mencatatkan jumlah tertinggi 158.8 juta ringgit, diikuti Khamis 129.4 juta ringgit dan Jumaat 54.4 juta ringgit. Namun ada juga aliran masuk bersih Rabu 138.4 juta ringgit dan Selasa 109.8 juta ringgit. Perladangan 138.4 juta ringgit, perkhidmatan dan produk pengguna 137.1 juta ringgit, penjagaan kesihatan 80.2 juta ringgit. Sebaliknya, sektor yang alami aliran keluar tertinggi, utiliti 134.3 juta ringgit, telekomunikasi dan media 91.4 juta ringgit, teknologi 83.4 juta ringgit. Institusi tempatan pula kekal sebagai pembeli bersih juga untuk minggu kelima berturut-turut dengan jumlah belian bersih 280.7 juta ringgit. Pasaran kekal aktif dengan pelabur tempatan mengambil peluang ketika pelabur asing mengurangkan pegangan.